Hai, korang tahu tak ada alat sokongan yang boleh membantu dengan kanak-kanak yang dilahirkan dengan cerebral palsy? Cerebral palsy atau CP ialah satu keadaan yang menjejaskan pergerakan, kawalan otot dan postur badan. Jadi orang yang ada CP mungkin susah nak gerakkan badan macam biasa. Contohnya, tangan susah nak naik, kaki susah nak melangkah atau badan jadi kaku dan tegang. Ini adalah akibat masalah perkembangan otak bayi semasa dalam kandungan ibu. CP tidak boleh disembuhkan dengan sepenuhnya. Tapi dengan terapi dan alat sokongan seperti standing frame, kualiti hidup mereka boleh ditingkatkan dengan keupayaan pergerakan yang lebih baik. Apa tu standing frame? Mari, saya tunjuk. Standing frame ialah alat sokongan yang boleh membantu anak berdiri dengan selamat. Ia penting untuk anak yang ada cabaran pergerakan seperti cerebral palsy. Ini adalah prone standing frame atau front tilting standing frame yang boleh condong ke depan. Ini adalah sit to stand standing frame yang boleh tukar posisi dari berdiri ke duduk. Ini juga sejenis prone standing frame yang boleh condong ke depan. Bezanya, yang ni dia ada tempat untuk kanak-kanak duduk atau rehat. Tapi jika yang ni tidak diperlukan, tempat duduk ni boleh ditanggalkan. Ini adalah rehabilitation tilt table. Dia lebih kurang sama dengan supine standing frame yang boleh berbaring ke belakang. Dan tilt table ini boleh diguna oleh kanak-kanak dan juga orang dewasa. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang standing frame kami, ibu bapa boleh bawa anak datang ke kedai kami untuk bagi mereka mencubakan standing frame dulu.